Kau gila kan? Ni pilih jajan. Aku nak tengok gula getah kat sini. Satu, dua, tiga. Maknanya ada 350. Duit ni ada berapa? Acik, ni berapa? 60. 50 sen harga dia. Oh. Acik, ni berapa? Acik, ni berapa? 8, 9. Kejap. Tunggu kejap. Ni RM8. Yang ni getah ni 50 sen. Faham? 3, 8, 9, 10. RM102. Mana duit 150 kat sini? Apa? Cik, diorang yang ambil cik. Kau yang tadi kan kau ambil duit Acik yang letak sini kan? Macam mana awak tahu dia orang yang ambil? Macam mana saya tahu? Tadi masa Acik pergi sana tiba-tiba duit Acik hilang kan? Waktu aku pergi sana, Acik tengah kira duit. Kan duit Acik berjalan. Kalau bukan dia cik budak kecil ni. Budak kecil ni yang ambil tadi duit Acik. Bila masa aku mencuri? Kau ada nampak aku bawa lari duit Acik ke? Tak kan? Kalau bukan kau, siapa lagi? Takkanlah aku nak curi duit aku sendiri. Tiga logik lah sikit. Tak ada. Tunggu sekejap. Aku spot check. Kau tunggu. Kau orang lagi. Tunggu. Tak ada. Tengok tu. Nak belakang tu. Belakang tu ada hantu. Mana dia? Sini, check. Mana dia? Nak tu. Mana dia? Acik telah tengok. Main tuduh je orang. Sah.